Jangan berhenti berdoa pada Allah dan jangan berputus asa. Doa pada Allah. Kita belum lagi meninggal dunia ni. Kita masih lagi hidup. Kita ada lagi peluang untuk ke syurga Allah. Ada 20 hari lagi. Pintu syurga sedang terbuka. Masa ni kita sentiasa memastikan aku mesti gugur nama aku daripada senarai ahli neraka Allah. Memastikan kita ke syurga Allah semua. Anak-anak kita sebut. Hari-hari ni hantar mesej pada mereka. Pastikan ke syurga ya. Pastikan kita keluarga ke syurga Allah. Biar anak-anak kita terkejut terima mesej kita. Pelik ni, tak pernah ni. Ayah aku dah taubat ke? Dia sebut. Semua dalam keluarga kita ni, semua kita bagi tahu. Ni tujuan Ramadan Allah jadikan. Tak pelik pun kita. Bila hari kita meninggal dunia, kita tersenyum indah. Suka kita. Dan hari raya tu, betul-betul kita bergaya seolah-olah ahli syurga sedang merayakan bagaimana gembiranya untuk berada dalam syurga Allah. Celaka dan bangsatlah kita kalau kita keluar daripada bulan Ramadan, tiba-tiba nama kita tak gugur di pintu-pintu neraka Allah. Orang lain berjuta-juta masuk dalam syurga Allah, nama kita tak tergugur di pintu syurga Allah, tak tertulis di pintu-pintu syurga Allah. 30 hari Allah jadikan Ramadan ini untuk membersihkan nama kita daripada neraka. Tiba-tiba tak berjaya juga. Celaka dan bangsatlah manusia yang hidup dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dia tak berjaya memasuki syurga Allah SWT.